Hebat makan tu. Baru cakap Ha? Pandai bujuk. Pandai. Pandai mancing. Kompong naik ni. Ini jangan rasa sangat. Ikan dah naik tu. Dia 500 pound ni. Tahu lah belinya 50 pound. Okay, assalamualaikum guys. Salam sejahtera. Jumpa lagi dalam vlog One KC Fishing. So hari ni aku turun memancing guys dekat Sedili Besar. Malam lah. So turun bersama tim gasak. Turun mancing dekat Sedili Besar dengan Tengku Rizal Jumpa panjang. Masa panjang. Assalamualaikum guys. Okay, so hari ni dah masuk 11 bulan 10. InsyaAllah ada rezeki untuk kita. So ini boleh dikatakan sebagai trip penutup kuala untuk tim gasak. InsyaAllah dimudahkan untuk rezeki semua. Takbir. Allahu Akbar. Masa azim. Jadi kan agak tak gumpau aja Harap-harap tak gumpau. Kali dia belakang Hari ni kita gasak belakang. Kasih power. Belakang tu bucin. Okey je ni. Gasak ni kita punya master Master Fazli. Yang penting jangan kena talang Jangan kena talang dulu. Ni kita Raja trolling Master Azmi Kau tak bagi. Pagi ni kot. Arah kasar. Kita punya motor pun lupa dah. Lupa tu biasa. Gasak tu biasa. Kasar dah biasa. Master Azmi. Itulah sahabat, baru nak tolak. Mobil ada strike, manis-manis. Never give up lah. Okay guys, lagi seorang Master Abel kat depan. Tak apalah, nanti aku akan kenalkan dia. So kita orang ni dah gerak agak bising sikit sebenarnya ni. Yang penting dipermudahkan urusan pergi dan balik. Gasak tu umpan tu biasalah, gasak tu luar biasa lah. Agak-agak kita dapat rezeki lah. Penting korang stay tune. Kalau ada video gasak nanti aku share dengan korang guys. Gasak. Okay guys, kita dah sampai spot yang pertama ni. Agak jauh juga perjalanan sebenarnya, hampir 3 jam setengah perjalanan daripada JT tadi sampai ke sini, 3 jam setengah. So sekarang dah 6 pagi 6 setengah lah. So kita cari umpan dulu kat sini. Katanya kat sini adalah unjang, dah lama Sebab apa guys, korang stay tune. Kalau ada video-video stripe memancing nanti aku share dengan korang guys. Gasak guys. Ok guys, selamat pagi. Kita cari ikan laut dulu, ikan umpan yang polo tu. Harap ada sinar. Oh, agak dalam ya. Ambil.
Ada unjang lama sini Unjang ke apa bawah ni? Bawah tak ke? Ada. Yes, kena strike. Nampaknya polo strike. Oh, lawan-lawan. Kita dia. Keselayang ni, padu ni. Ikan apa guys? Ikan apa yang first? Caru baik Ben. Dasar. Mantap guys. Apollo yang pertama. Okay guys, kita main bottom udang tohi ya guys. Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Moga ada manis-manis. Cabut. Okey guys, kita tunggu kena tarik. Semoga ada rezeki. Okey guys, suasana memancing pagi-pagi ni. Masing-masing masih lagi kumpau. Tengok Master Mahaguru Ben baru gasak. Masing tengah mencari secebis strike. Hilang. Tiba hilang. Aduh comelnya. Comel. Melawan pun jang. Slipper tu. Agak apa? Udang kopi? Ha? Mana tengok? Oh. Mantap lah, dasar. Mantap. Kerapu, strike of the day. Okay guys, makan tengah hari. Tak tahu apa bau caru caru asam pedas. Mantap. Okay guys, selamat menyantap padu gasak belakang.
Dasar Azim Master Azim. Tarik batu karang. Tak melawan kan. Ya. Kapu. Mantap lah. Aduh lah. Kan. Baik. Mantap je. Ni pun mantap juga kan. Ikan. Aku suruh kau pergi gulung. Tak kena. Atas ke bawah? Bawah. Atas. Bawah. Kau atas. Tak. Tak pakai tight bahan ni. Ni. Apa? Tenggiri? Tinggi. Tengah ke? Wih, sandak macam tu. Ha? Allah, tasik kan? Apa? Sandak. Tasik tu. Tak kena pun. Tak kena. Kau tengok kau punya tangan kau dengan kamera kan jauh. Gulung. Kau kena ke depan. Tasik ke? Tenggiri lah. Tasik. Tenggiri. Slipper. Slipper Wan. Sabar. Angkut siapa punya pula. Bagong lah. Oh, gila. Gila lah. Jangan betul. Betul? Mana betul? Wih, tahan berat. Mantap ni. Gasak Kenapa kan? Aku ambil penutup kejap. Gasak. Angkat sikit. Ada apa-apa nak? Ada apa-apa nak cakap? Ha? Ada apa-apa nak cakap? Jaya juga. Gasak mantap lah. Duk cair rasat. Mantap ni. Duk cair. Cair. Dalam ekor je ni. Ni kot tambak. Besar lah. 2 ekor ni. 2 ekor. 2 ekor. Mak. Besar tak lah. Tu sak kecil tu. Buangkan jauh. Aduh. Hati je. Tak. Mantap. Tu hilang tak? Hilang tau. Tak nampak.
Okay guys, kita makan malam pula. Ikan fresh masak kari. Ikan apa ni ya? Kesela. Mantap eh? Mantap, nak kena ejar tadi. Gasak. Ini tak gasak-gasak ni, tak nak makan ni. Kenapa eh? Depan terus ni. Ada guys, sotong. Batu besar pakai kena jejak betul-betul lantai. Ketuk dia slow. Aku tak lepaskan tadi ni kau. Ha? Aku tak lepaskan itu tadi. Tak lepas? Apa pun tak. Oh, aku dekat ni bawah ni. Oh, berpau. Dah siap. Sotong yang pertama. Sotong yang pertama, lemang. Mantap. Sotong on. Biasa. Dia ada peselu makan. Sangkut beres. Tak.
Ya pula. Dia nak seko. Dia nak seko. Tak jauh kan? Dekat. Ha? Dekat dengan jambat ni. Duduk di bawah. Jahat lah tu. Tembak tutungnya. Atau dantung dulu. Pulau aku tu ni oh candak nanti. Ini jangan. Ini kan? Jalan. Solid. Kena juga guys. Ni melekat sini. Oh. Melekat sini solid. Kena juga akhirnya seekor. Aku pakai iris ikan tadi tu. Ada sotong. Baik ah Ben. Hidup kan Ben? Tunggunya. Hidup ke hidup? Hidup kan? Ha? Hidup kan? Ha? Hidup kan? Hidup kan? Umpan baik tu. Baik. Joran kau ni Ben? Betul tak? Joran kau jangan. Angkat kan? Joran kau angkat. Ni aku rasa orang tasik sini. Ya. Baiklah ada sotong. Ni. Jangan undur.
Ya Allah. Ya, ada sotong ah. Ada sotong tak? Ni aku pakai ikan. Sampai dah. Dah sampai. Kalau Jahan makan ikan iris ni bagus juga. Ben. Jahan ah. Jahan makan ikan iris. Alhamdulillah. Mantap, alhamdulillah. Yang kedua, Jahan kedua. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Kita menikmati suasana matahari naik Matahari naik di Sedili bersama dengan tim-tim gasak. Mana paling gasak? Assalamualaikum. Habibi ya Maulana. Nampak tak? Bottom. Bottom. Nah, bottom 80. Ni tarik sini sikit. 80 masih dapat. 80 Dari mananya 10. Aku malam ni nak pegang ni. Serius juga malam nak pegang. Kena tau. Aku setting nampak. Baling. Hilang terus pening kan? Tak? Pening hilang kan? Ada sikit-sikit lagi. Pening sikit lagi kan? Bolehlah hilang pening sikit. Sedangkan aku tak tahu ikan tu makan. Aku main tarik sebenarnya. Tak tekan pun. Aku macam asal lama sangat ni bacanya ni. Tarik lah. Ini jangan rasa sangat. Ikan dah naik tu. Dia 500 pound ni. Tahu lah belinya 50 pound. Okay tu, sesuai je. Sesuai lah. Buat macam mancing duri. Oh, lawan ni. Gasak lah lawan Kau lucut kau aku. Aku jotos paling kau je. Macam sisik. Macam sisik. Biasa ni kau turun pah bau. Dah nak sampai. Apa tu? Kau ada makan senyap tau. Macam sisik. Kalau dah makan botol kau nak angkat juga kan. Aku tengok lepas tu kau sentap. Dia hebet lah. Bosok Zul. So dah sampai. Dia beri kau tak robek. Baik ni kau tak lembat ni. Bawa ke kiri sikit. Slownya nanti ni.
Alhamdulillah. Ya, tu kena sipi. Yang bergurau. Hei. Aduh. Bagi kat tu orang tu. Dia nak ambil gambar sikit. Jangan. Bagi dalam mabuk sikit. Gasak. Mantap Aduh. Mantap. Baik, ada sampai laju hebat harga. Power. Mantap. Power. Power Azim. Ni Azim, pegang ni ikan. Padu gasak mantap. Mantap. Ni kau nak pergi. Cepat pula pergi. Cin. Tarik. Nanti. Depan. Cin coy. Kalau tak jangan tahu. Nak ambil. Aku bagi kau. Nak. Tanau pula. Sampai beg ni. Makan lagi benda tadi. Bebek. Kerung belang. Kerung belang. Size lah. Serius lah. Gasak. Gerong. Gerong belang. Gasak Mantap. Oh, ni power. Sangat. Hah? Habis. Allah sayangnya. Ketan ada ketan? Hah? Ketan ada, Idrak? Tak. Suar je Indrek. Hebek tu. Hebek padu tu. Putus. Ceringan ni? Ada lagi. Aduh. Kita tengok apa benda. Putus kat mata. Putus kat mata. Agak dah.
Macam sakut karang je. Ikan. Sangkut ni. Sangkut orang depan. Ikan ke? Ikan lah. Sangkut orang depan. Kejik ha? Apa lah? Hebek ah. Kau turun bawah sana. Gasak. Bagi lah. Sedut ni. Sedut kan? Sedut. Serius lah. Makan bottom kan? Kat bawah? Tengah. Pertengahan? Tak lengah pun, atas sikit. Hebek makan tu. Baru cakap Ha? Pandai bujur. Pandai mancing. Confirm naik ni. Lilin baru dia makan. Pandai mancing Gila. Makan tangan tau. Apa setting aku ni kat belakang? Tak hebek Duduk lah. Ramai sangat penonton kita menyaksikan perlawanan Azmi pula, Azli dan Ebek. Dah sampai. Aku rasa slipper kot. Talang tak wujud, sini talang tak wujud. Berkerung ada ke? Hebek. Hebek. Akan jig. Sikit lagi. Mantap. Ini. Aduh Tak mancing. Jik. Sotong. Dia bolehlah buat ada daripada tahan. Loncah. Alamak. Okay guys, alhamdulillah kami dah sampai darat dah ni. So sekarang ni kat JT Seri Besar. So ni angler-angler kita pun dah naik dah semua ni. Terima kasih semua penat. So tanpa membuang masa, kita share hasil lah guys. So nampaknya kali ni trip sotong tak menjadi. Harus agak laju sebenarnya, tapi dapat juga lah sikit-sikit balik dengan buat umpan. Ada ikan tambak, gerong belang, tenggiri Tenggiri pun tak berapa banyak sebab arus laju sebenarnya. Masih ada rezeki lah. Tenggiri 3 ekor, ada ebek 3 ekor, ikan jahan pun 2 ekor, dengan ikan laut lah, ikan campur 30 pun kurang juga. Ni gila kita Mak Guru Band, Fazli, Azim, Ali, Bucin, Azmi, Panjang. Okay guys, jumpa lagi pada episod akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kumpau tu biasa, gasak tu luar biasa. Assalamualaikum, bye bye.